majoriti buah pada tahun pertama saya menggunakan, shape dia memang cantik. Kalau yang shape dia bulat, bulat. Kalau shape yang jenis lonjong, dia memang lonjong. Tak ada kemetot tu ada, tapi kurang. Ialah penggunaan tahun pertama. Sebelum penggunaan dolomite, tanah ni pH dia kira bawah daripada 6 lah. Dia 5, memang kurang cantik. Pada tahun 2023, saya menggunakan dolomite syarikat PDI. Alhamdulillah, selepas 2 minggu, satu perubahan yang memang ketara, semua pokok keluar pucuk. Dan lepas tu, ukur pH tanah 6 lebih. Ya, 6 lebih. Dan lepas tu bila kita tambah dengan baja lain, baja buah, pokok lagi subur. Memang di sebelah saya adalah jiran-jiran berkebun durian juga, berkebun buah-buahan juga. Dan jiran-jiran semua agak terkejutlah perubahan pokok. Dan alhamdulillah hasilnya pun kadar lekat buah, kadar kemenjadian bunga tinggi. Dan memang alhamdulillah lah, hasil tahun 2024 baru ni sangat memberangsangkan berbanding sebelum ni, yang mana saya nak cerita 80 pokok saya sebelum saya menggunakan dolomite PDI dan baja-baja lain lah, hanya 12 pokok saja yang berbuah. Tahun 2024, semua pokok berbunga. 50 pokok lekat buah. Yang sangat banyak lah. Dan ini penggunaan kali kedua untuk tahun 2024. Dan kita akan tengok hasil 2025. Baru sebulan saya menggunakan dolomite. Hanya dolomite. Saya belum menggunakan baja apa-apa lagi. Hujan dah mula turun. Perubahan pokok, alhamdulillah, menghijau. Saya memang sukalah menggunakan dolomite PDI ni. Rasa buah dia lebih manis, lebih tak ada, kira senang cerita, buah tak ada rosak lah. Tak ada orang kata isinya keras apa semua. Cuma masih ada 4-5 pokok lagi yang saya tengah merawat. Untuk kita akan tengok hasilnya pada tahun 2025 lah. Di kebun saya ada pelbagai jenis kelun seperti montong, ceni, udang merah, IOI, tangkai panjang. Majoriti buah pada tahun pertama saya menggunakan, shape dia memang cantik. Kalau yang shape dia bulat, bulat. Kalau shape yang jenis lonjong, dia memang lonjong. Tak ada kemetot tu ada, tapi kurang. Ialah penggunaan tahun pertama. Lepas ni kita tengok penggunaan tahun kedua. InsyaAllah saya akan upload lagi hasil pada tahun kedua nanti. Dari segi saiz buah. Tapi alhamdulillah, saiz buah tahun ni cantik. Kalau buah tu bulat, memang bulat. Kalau buah tu bentuk jantung, memang jantung lah dia. Dia tak, persen yang kemetot tu tak ada. Kan? Sikit sangat lah.